yang terdiri daripada UMNO, MCA dan juga MIC. Manakala 11 lagi kawasan yang tidak ditandingi oleh UMNO telah pun diisi oleh calon Perikatan Nasional yang terdiri daripada Parti PAS, Parti Riset, Parti Wawasan dan lain-lain lagi lah. Manakala Parti Bersatu mereka bertanding atas logo sendiri. Jadi sekarang ni kalau kita tengok mungkin akan timbul beberapa masalah dari segi undang-undang kemudian hari. Kalau kita tengok Bersatu, mereka sebahagian daripada Perikatan Nasional, mereka adalah blok Perikatan Nasional, tapi kali ini mereka membuat keputusan untuk bertanding sendiri menggunakan logo dan tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Kita kena rujuk balik perlembagaan Perikatan Nasional, apakah ini dibolehkan ataupun tidak, ataupun apakah ada implikasi perundangan dekat situ, kerana seolah-olah mereka bertembung sesama sendiri walaupun mereka di bawah satu bumbung. Tak apa, itu cerita lain lah. Tapi yang menariknya pada kali ini, kalau kita tengok dalam pertandingan ini, kita melihat yang ini yang sedang dikecohkan, sedang dihebohkan oleh kem Pakatan Harapan. Mengapa kali ini Barisan Nasional membelakangi semangat yang ada pada kerajaan perpaduan dan dikabarkan kononnya ada perjanjian, ada kerjasama dengan PAS di Negeri Sembilan. Jadi saya nak bagi tahu dah, kita dah ulas dah perkara ni banyak kali, tapi nak juga dijadikan sebagai isu. Sebenarnya tidak ada sebarang kerjasama, tak ada perjanjian bertulis, tak ada apa pun antara Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional. Tetapi yang ada di sini adalah persefahaman, ada understanding. Takkan understanding pun tak boleh kan? Takkan marah pula kalau di Negeri Sembilan UMNO Barisan Nasional tak turunkan ke semua 36. Jadi kita pun tengoklah juga, kita ni kan parti derita, manalah kita ada bajet mana banyak sangat kan. Jadi kita membuat keputusan di Negeri Sembilan untuk bertanding 25 je. Jadi 11 lagi tu siapa nak bertanding lah. Kalau pun dikatakan ada pemuafakatan dan sebagainya, pada saya isu dia apakah timbul isu perundangan dekat sini yang tidak membolehkan ada sebarang nyet sebarang nyet dengan parti PAS daripada Perikatan Nasional. Walaupun kita duduk dalam kerajaan perpaduan, kita nak ulang sekali lagi, ulang kaji. Walaupun kita bersama dalam kerajaan perpaduan, kita tidak melakukan apa-apa yang detrimental kepada hubungan di peringkat federal, di peringkat persekutuan. Jadi kita masih lagi bersama mendukung kesemua bil yang dibentangkan di Parlimen. UMNO Barisan Nasional masih lagi menyokong sesuai dengan perjanjian yang telah kita menterai dulu. Jadi soal Negeri Sembilan, soal Johor, selepas ni Melaka, selepas ni Sarawak, pada saya itu at the state level. Macam yang Mak Berhormat Perdana Menteri sebutlah kan, menang ke, kalah ke kan, tak boleh nyet-nyet, menang ke, kalah ke, tetap juga yang Mak Berhormat Perdana Menteri adalah Perdana Menteri Malaysia. Tak gitu. Biarpun France kalah ke, apa ke, England kalah ke, Perdana Menteri yang kita ada tetap juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini hakikat yang kita tidak boleh ubah dan kita sentiasa menghormati. Jadi pada saya dah menjangkakan apabila kita bertembung sekali lagi di Negeri Sembilan atas kehendak akar umbi, atas kehendak rakyat dan pengundi di Negeri Sembilan, untuk mereka agak tidak selesa dan resah dengan apa yang berlaku di Negeri Sembilan yang didominasi oleh parti DAP ni. Jadi ini adalah kehendak rakyat. Jadi pada saya tak timbul isu kita nak membelakangkan kawan-kawan dan sebagainya. Jadi kita mendengar suara rakyat. Suara rakyat kalau kita tengok penamaan calon dan dalam beberapa hari kami berjalan-jalan di sekitar Negeri Sembilan, memang suara ingin berubah oleh rakyat Negeri Sembilan itu kuat. Saya dan kawan-kawan dan penganalisis cuba mencari tahulah, kita cuba cari alasan yang terbaik untuk explain. Sampai hari ini saya tak faham kenapa rakyat Negeri Sembilan dulunya begitu ada euforia. Mereka satu ketika mereka begitu berkenan dengan Perikatan Nasional, kemudian mengubah selera dalam pilihan raya yang ke-15 yang lepas.
mereka membuat keputusan untuk memberi mandat kepada parti Pakatan Harapan. Tetapi hari ini mereka sekali lagi nak tukar selera ni. Jadi tukar selera pengundi ni pada saya bukanlah disebabkan oleh UMNO ataupun Barisan Nasional. Jadi timbullah lagi soal khianat lah, ini UMNO dah khianat. Kalau kita tengok Ketua Pemuda Amanah pun, kawan kita tu, sahabat saya tu, dia pun dengan lantang hari ni bagi tahu kenapa BN masih perlu ada dalam kajian perpaduan. Dan hari ni sekali lagi kita tengok ramai pula orang dah mula join the wagon bersama-sama. Dan mereka pun hari ni AMK, ahli muda Parti Amanah, ini golongan-golongan muda dalam Parti Amanah dah pun bukan Parti Amanah, AMK Pakatan Harapan mereka pun dah buat gesaan yang sama, terrajang menteri dan timbalan menteri UMNO Barisan Nasional ni keluar daripada kajian perpaduan. Tak habis lagi kau nak nyek kan. Pada saya jangan cerita banyak lah, tak payah nak mencabar Akmal ke siapa-siapa. Ada dicabar Akmal supaya Akmal minta menteri ni, timbalan menteri letak jawatan. Kau ni gila ke apa? Dia boleh minta letak jawatan ni sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri sebagai ketua majlis, ketua kerajaan, ataupun Datuk Seri Dr. Mazhar Hamidi kalau satu hari dia nak buat keputusan tak nak bersama. Dia orang lah yang buat. Apa kena-mengenanya dengan Akmal? Kan? Jadi pada saya kadang-kadang seperti ini hanya mengeruhkan keadaan lah. Kita tak dengar pun ada seruan, ada gesaan dari mana-mana kem UMNO Barisan Nasional atau komponen BN yang minta BN tarik diri daripada kajian perpaduan. Datuk Seri Dr. Mat Zahid, Presiden UMNO, banyak kali dah nasihat mana-mana pihak. Walaupun ada tempoh hari ada banyak pihak juga minta supaya kita tarik diri, tapi kita diminta oleh Dr. Zahid Hamidi supaya rasional, fikir tentang rakyat, fikir tentang kebajikan rakyat. Jadi akhirnya perkara itu berlalu macam tu je. Tapi kali ini kita nampak di sebelah kem Pakatan Harapan ni nampak bersungguh benar nak minta UMNO ni keluar. Tak payahlah. Nah, suruh kita keluar. Bab nak tarik handbrake ni tak payah desak-desak. UMNO tahu bila dia nak buat. Jadi pada saya tak payah nak menyalak-nyalak lah kan. Nak minta UMNO keluar. Tunggulah besok nanti kalau kita buat, nanti kau kecil hati pula. Kenapa kecil hati? Sebab nanti dah tak dapat jadi kerajaan. Betul lah kalau 30 UMNO keluar, belum tentu kerajaan jatuh kan. Tapi dalam keadaan sekarang dengan mood yang ditunjukkan oleh rakyat, 85.7% kerusi yang kita menang di Johor, apa lagi? Apa maknanya? Maknanya rakyat meluat dengan perangai pemimpin yang ada pada hari ini. Sebab itu mandat yang tinggi, majoriti yang tinggi diberi oleh Johor. Kalau kita tak tahu apa nak berlaku di Negeri Sembilan, mungkin rakyat Negeri Sembilan mula-mula je syok-syok nak minta perubahan, tapi lepas tu tak nak berubah, undi balik PH, segala-galanya mungkin boleh berlaku. Jadi pada saya, serahkanlah keputusan ni, mandat ni kepada rakyat Negeri Sembilan. Ini adalah dalam tempoh berkempen. Jadi tak payahlah nak meroyan sangat, nak nyek sangat kan, nak risau-risau sangat. Jangan risau, steady je. Kan kita kata kuasa rakyat kan, mahkamah rakyat. Tunggulah mahkamah rakyat 1 bulan je, tak sampai pun, baru berapa hari. Saya ingat ada lah lagi dalam 12 hari lagi tempoh berkempen. Sabarlah, tunggu 1 bulan, nanti mahkamah rakyat akan menentukan lah apa nak jadi. Jadi pada saya pun seronok tengok kawan-kawan dalam Pakatan Harapan hari ini dah ubah dah sikit tempo kan. Kalau hari tu menyerang macam Panglima, macam Pendekar, Samseng Kampung Sempang kan. Tapi hari ni dah baik dah, cakap pun elok-elok. Kita tengok pun Yang Berhormat Perdana Menteri pun keluar banyak kenyataan cermat, bersopan santun, beradab, berakhlak. Mohon sangat-sangat rakyat Negeri Sembilan pertimbangkan untuk bagilah peluang kepada Pakatan Harapan supaya kekal di Negeri Sembilan. Macam tu kan bagus. Bersopan santun, berakhlak. Jadi kita tidaklah bertembung kan, cakap kasar. Tapi itu 24 jam pertama je kempen. Hari ni hari kedua dah mula dah keluar. Dah marah pula dah main warning-warning dah main ugut-ugut. Siap ugut menteri dan timbalan menteri yang bertanding jadi calon
Jangan serang kerajaan perpaduan. Kalau nak serang letak jawatan. Mana pula? Ini kan demokrasi pilihan raya. Jadi public policy is a public policy. Public policy is subject to scrutiny. Is subject to public scrutiny. Orang nak netizen ke siapa ke, selagi dia rakyat Malaysia, dia berhak lah. Tetapi kita ni as a collective responsibility. Mana ada Tok Mat duduk sebagai menteri luar yang bertanding di rantau. Mana ada Tok Mat marah-marah. Tok Mat steady je dengan pantun, dengan apa kan. Anthony Loke pun bertanding juga kan. Tapi Anthony Loke yang nampak garang sangat kan. Itulah, inilah, siap bagi amaran lah kepada penderhaka. Kita nak cakap pada Loke. Siapa penderhaka ni Loke? Kau tunggu je 12 hari. 12 hari je lagi. Tunggu je. Rakyat akan membuat keputusan untuk menunjukkan apa yang mereka tak puas hati kepada DAP ni. Daripada 17 DUN yang majoriti daripada Pakatan Harapan di Negeri Sembilan, 11 dikuasai oleh DAP. Jadi jangan tanyalah, jangan nak umpan apa sebab rakyat Negeri Sembilan hari ni menggadang bona dengan DAP ni. Jadi kau tak payah cakap lah siapa penderhaka ke apa ke. Baik, masa yang berbaki ni tumpukan masa. Apa yang berlaku pada LRT Shah Alam, kejap-kejap meletup, kejap-kejap meletup. Belum terbakar je lagi kan. Jadi kan dah tahu Shah Alam ni padat, kau letak 2 coach saja kan. Itulah kan kalau orang cakap kan kebodohan kan marah kan. Tapi inilah orang Shah Alam marah. Tahu banyak student ulang alik, banyak pekerja kan. Takkanlah 2 coach saja kau letak. Kita pun meletup sana, meletup sini kan. Jadi pada saya baik tumpulah improvekan quality of service, sistem rail di negara kita ni lagi baik kan. Jadi pada saya hari ni suasana ni memang tak aman lah. Pada saya dulu saya seronok dah dalam kajian perpaduan ni, jumpa kawan-kawan kan, kita saling menghormati, kita saling bincang macam mana nak bawa naratif pada rakyat. Tapi hari ni kita okey lagi. Saya dan kawan-kawan dalam kajian perpaduan, dalam media perpaduan ni, kita masih lagi baik. Kontak, kita tanya khabar, apa khabar kau kan. Kalau lapar, marilah datang kita minum-minum kan. Kita makan-makan, pilihan raya ni pilihan raya je pun. Silaturahim tetap juga kita teruskan, tak ada masalah. Cumanya pada saya nak ugut-ugut kan, nak ugut-ugut, nak marah-marah, nak warning-warning nak warning disebut nama Felda. Disebut nama Mara kan. Kenapa sebut macam tu? Kita tak sebut pun benda-benda lain. Tengok dalam isu pasal co-op, mana ada UMNO Barisan Nasional bising-bising nak jadikan isu ni esok pun Yang Amat Perdana Menteri kabarnya nanti akan bentangkan di Dewan Negara apa yang berlaku pada co-op. Tak ada siapa daripada kawan-kawan dalam kajian perpaduan, kita tak serang pun. Tak apalah. Yang Amat Perdana Menteri yang bongkar cerita ni, kita dengarlah penjelasan Yang Amat Perdana Menteri nanti apa yang berlaku 203 juta dalam e-fishery new startup company di Indonesia. Kita bukan jenis orang nak tuduh-menuduh, nak orang tu salah, saya lah yang paling betul kan. Sebab itulah ada saya masalah dalam negara ni, semuanya boleh kita selesaikan. Jadi pada saya, steady lah, kita ada 12 hari lagi. Jangan sampai kita meletup-letup lagi sama macam apa yang berlaku dekat Johor. Jadi kita kontrol suasana di Negeri Sembilan ni aman-aman, aman damai. Semua orang bersemangat ni. Satu perkara yang saya tak pernah nampak di Negeri Sembilan ni dalam kempen, dalam operasi pilihan raya kami sebelum ni, jarang-jarang kita nampak semangat membara ni. Semangat membara bukan saja orang Melayu yang biasanya minat main politik, tapi hari ini masyarakat Cina pun sama. Kalau kita tengok di Don Cenah tu kan, saya difahamkan lah di Don Cenah tu, untuk UMNO Barisan Nasional untuk mengalahkan Anthony Loke tu kan, ramailah orang kata, kita perlukan 1,000 je undi Cina. Apatah lagi bila PAS pun bersama-sama dalam gelombang kali ni kan, kalau ada 1,000 orang Cina keluar mengundi calon daripada MCA kita di Cenah tu, boleh tergugat lah Anthony Loke. Jadi pada saya, janganlah kita sombong sangat. Tapi Anthony Loke okey je lah. Ini Don je. Dia kan ahli parlimen rasah kan. Jadi tak adalah masalah. Apalah sangat Don ni. Tak ada isu kan. Okey je. Apa pun biar berlaku keputusan di Negeri Sembilan, tak akan mengubah apa yang berlaku di peringkat pusat, di peringkat federal. Jadi pada saya tak payahlah poyo sangat kan.
Tak payahlah poyo sangat nak cakap itu ini, nak ugut sana sini, nak getak. Sekarang ni dah apologetic lah kan, very humble. Teruskanlah sifat humble tu. Bagus, rakyat suka nak tengok orang humble-humble ni. Kan, nak datang, kita jumpa orang, kita rayu undi, itu kan bagus. Tunjukkan apa kehebatan Pakatan Harapan, apa Pakatan Harapan nak buat di Negeri Sembilan, apa BN nak buat di Negeri Sembilan. Pada kami di Negeri Sembilan ni tak banyak isu pun. Semuanya bagus. Ada orang kata Tok Min dah buat kerja yang bagus. Silakan Tok Min kalau berjaya mendapat kepercayaan masyarakat di Negeri Sembilan. Alhamdulillah, tak ada masalah, go ahead. Tapi apa yang kita nak sebut, ada banyak tanah-tanah rancangan, ada puluhan tanah rancangan Felda di Negeri Sembilan ni. Yang ini ramai orang-orang Felda hari ini membara, memendam rasa, membara. Dulu bawah Barisan Nasional macam-macam Datuk Najib bagi kan. Boleh pinjam, boleh buat pinjaman 40,000, boleh pinjam untuk 40,000 tu boleh buat renovation, boleh bantuan itu, bantuan ini, bantuan itu, bantuan ini, banyaklah bantuan. Hari ini apa sangatlah bantuan yang ada pada Felda. Kita nak sebut hari itu bila kita bersama dengan Ketua Peneroka Felda di Negeri Sembilan, kita tengok apa yang berlaku di Johor. Di Johor, Dato' On Hafiz yang kau kata budak-budak tu, budak ni lah yang jadi menteri besar, dan budak ni lah yang bagi dah selesaikan hak milik 12,000 tanah lot generasi Felda. Ulang lagi sekali. 12,000 tanah lot generasi Felda, tanah seluas ada yang 3,000, ada yang 4,000 kaki persegi, dah pun dia bagi hak milik kepada generasi kedua Felda. Itu diterajui oleh BN. Di Negeri Pahang, kerajaan yang diterajui oleh BN sama juga dah bagi, Tok Wan Rosdi dah bagi 16,000 hak milik tanah kepada generasi kedua Felda. Tuan-tuan, di kawasan-kawasan yang bagi lot generasi kedua Felda ni, kerajaan hanya charge premium satu kaki persegi RM1 je. Kalau RM3,000 je dia punya premium tanah, dapat RM3,000. Kalau RM4,000 lah premium dia yang kena bayar. Lepas tu dapat surat hak milik, geran, lepas tu rancang macam mana nak bangunkan rumah di situ. Kita nak tanya pula di Negeri Sembilan. Berapa Tok Min? Kata Tok Min jaga rakyat. Dikabarkan tak sampai pun 100 lot Felda. Lot generasi kedua Felda ni kerajaan Negeri Sembilan dah bagi kepada Felda. Tak sampai 100 kan, 12,000 di Johor, 16,000 di Pahang, di Negeri Sembilan tak sampai 100. Jadi pada saya, mana yang sayang sangat dengan Felda ni. Jadi pada saya ada banyak lagi cerita lah. Kita ada 12 hari, kita simpan episod ni sikit demi sikit lah kan, jangan keluar semua. Kan, banyak kojo lagi kan, nak pergi mencari data, mencari maklumat. Jadi pada saya, kita steady, tenang is good. Tenang is good untuk semua orang. Jadi tak payahlah nak marah-marah, nak ugut-ugut, nak getak-getak. Pada kawan-kawan yang lain yang sibuk sangat nak terajang BN keluar dan sebagainya, bolehlah desak, tapi tak payahlah desak Kemal tu. Suruhlah desak pada Datuk Zahid, suruhlah desak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah salurannya. Saluran yang betul. Jadi saluran yang sesuai. Jadi cuba tengok muka saya. Ada kami risau tak dapat jawatan. Ada kami gundah gulana nak kena terajang keluar daripada kerajaan perpaduan. Ada. Cuba tengok. Senyuman tulus ikhlas. Jadi pada saya, rakyat hari ni dah bijak. Jangan kita nak bawa budaya samsing, nak getak, angkuh, sombong. Cukuplah apa yang you all belajar daripada Johor. Jangan ulangi lagi di Negeri Sembilan. Jangan lupa, Negeri Sembilan ni bukannya pengakhiran. Habis Negeri Sembilan, ada lagi Melaka. Habis Melaka, apa nak jadi? Jadi pada saya, kita baik-baik je. Sebenarnya ada banyak cara untuk menenangkan dan menurunkan suhu politik di dalam negara. Jadi pilihlah. Kalau nak meneruskan budaya antagonis, nak bergaduh dengan orang, nak berkelahi dengan orang, lupa ungkit pasal jasa. Kita ni saya nak cakap lah banyak, jangan payah cerita pasal jasa lah. UMNO ni saya tulis dalam Facebook saya, UMNO ni ialah rakan yang paling setia. Kita setia Datuk Najib tu, walaupun dia orang yang bertanggungjawab masukkan dia dalam penjara ialah Tun Dr. Mahathir. Ia initiate all the legal proceeding. Tapi bila masa Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri,
Datuk Najib dengan sebabnya dia menurunkan tanda tangan dalam SD untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin tetap jadi PM. Begitu juga UMNO Barisan Nasional. Puluhan tahun Datuk Seri Anwar bergelumang, dipenjara, dipukul, ditelanjang. Kalau ini kata dia lah, diperlakukan seperti itu hanya dengan jasa UMNO Barisan Nasional. Dinobatkan Datuk Seri Anwar. Akhirnya setelah perjuangan 26 tahun lebih, dia menjadi Perdana Menteri Malaysia. Saya, semua orang kena terima hakikat bahawa beliau adalah Perdana Menteri Malaysia. Ada kita bising? Tak bising. Kita angkat, kita sanjung because dia adalah orang nombor satu dalam negara kita. Jadi pada macam-macam ni tak payahlah korang nak cakap banyak pasal sumbangan, pasal jasa. Pada saya irrelevant, irresponsible dan tidak sepatutnya. Jadi kalaupun benci sangat dengan UMNO Barisan Nasional ni, simpan sikit lah kan. Simpan sikit lah sayang tu. Jangan benci semua. Kita ada pengalaman dah. Sayang jangan sayang sangat. Benci jangan benci sangat. Simpan sikit. Sikit simpan. Cakap tu ada cermat sikit lah. Cermat sikit. Baik. Kita akan nanti kembali semula ke lapangan dan kita akan bawa apa lagi perkembangan-perkembangan menarik. Ini baru hari kedua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.